Macam mana kita nak cari mean yang baru berdasarkan maklumat yang diberikan? Okey, kita keluarkan dulu formula mean. Mean adalah hasil tambah X bahagi dengan N. Okey, sekarang dia dah bagi tahu mean untuk 5 orang murid adalah 1.52. Okey, mean dia dah bagi jawapan 1.52. Hasil tambah X tu sebenarnya adalah tinggi 5 orang murid. Kalau tambah semua tinggi 5 orang murid tu, dapatlah hasil tambah X. Tapi kita tak tahu berapa. Okey, kita tinggalkan. Hasil tambah X tu bahagi dengan N. Bilangan murid dia adalah 5. N adalah 5. Kalau korang nak dapatkan hasil tambah X, korang pindahkan 5 ke kiri. Jadi darab. So, hasil tambah X bersamaan 1.52 darab dengan 5. So, kita dapat 7.6. Sekarang ni, untuk kira mean yang baru, kita keluarkan formula yang tadi juga. Mean bersamaan hasil tambah X bahagi dengan N. Sekarang ni, macam mana kita nak cari mean yang baru, kita kena tahu yang ini. Hasil tambah X yang baru berapa? N yang baru berapa? Okey, tengok. Ain dan Hazra masing-masing dengan tinggi 1.60 dan 1.58 telah menyertai kumpulan itu. Daripada 5 orang jadi 7 orang. Sebab 5 tambah dengan 2 orang ni, Ain dengan Hazra ni, jadi 7 orang. So, N yang baru adalah 7. Okey, hasil tambah X yang baru ni, awak ambil yang lama, 7.6. Okey, tambah dengan tinggi 2 orang ni, 1.60 tambah dengan 1.58. So, hasil tambah X yang baru adalah 10.78. Okey, bahagi dengan N 7. Mean yang baru ialah 1.54. So, jawapan adalah A.